Naik turun lift. Oh, ni Mikari. Kita tunggu dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sekarang berada di hotel masuk pagi. Suasana pagi di luar hotel daripada tingkap. Kita di tingkat 5. Tu. Kemudahan hotel ni banyak. Ada setrika, air ada dekat tepi ni. Kita pun naik lift. Naik turun lift. Lift ada. Jadi tak susah sangat dah. Nak mengangkut beg ke apa ke boleh. Lepas tu kita pun ni include breakfast di hotel ni, include breakfast. Boleh lah. Siapa yang tak nak breakfast kat sini boleh lah. Depan daripada hotel ni ada tu. Ada kafe Hajah Robiah. Jom kita pergi ke ni. Sini. Tu sana itu. Nampak keluar lah kan. Kita masuk sini dulu. Nasi lemak. Kakak makan apa tu? Jatuh nak aku. Suasananya macam gini ya, suasananya. Kita tengok dulu ni. Ini apa ini ya? Oh, ni Mikari. Ni kita tunggu dulu. Masak tadi ni. Ni dia ada standby semua. Ni tadi kita sekejap merebus. Okey, siap. Okey. Lepas tu kita letak ni. Sikit. Ni sikit. Oh, tu sama je. Ni kari ni yang sedap. Ini yang banyak sikit. Okey. Nanti baru letak tu semua. Bubur. Wah. Okey. Agaknya copyright ya. Apa? Papa minum air ini, Papa makan itu. Okey. Ini belum lagi kita ambil yang lain-lain lagi ni. Ini baru yang mukadimah. Pembuka dia. My girl. Ini dia minum dia. Oh, dia minum air sirap. Okey. Selamat menjamu selera. Kita breakfast dulu ya. Dah kenyang, dah keluar. Dapat tambahan satu kepala. Dia suka untuk free include kan untuk 2 orang. Kita tambahan RM20. Semua RM20. Kanak-kanak RM12 ya. Ke bawah RM12. Okey lah, semua boleh makan. Kalau untuk rasa ikut tekak masing-masing. Ada mi kari, ada bubur, ada roti bakar, nasi lemak. Itu apa lagi tadi? Ada kacang ya? Kacang panggang.
Air dia ada sirap, ada air leci. Sirap? Sirap tadi tu yang anggur tu. Anggur sirap ni. Anggur lah. Oh, anggur je, air anggur. Dia tu kopi, teh, ada gula putih dengan brown sugar. Kita sekarang nak masuk ke bilik semula. Dah sampai. Terima kasih dah ikut, dah follow. Sampai sini dulu. Minta maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum. Allahu Akbar.